cepat. Bateri tak habis. Tak habis tak bateri. Cepat beli. Aku Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haram. Tak boleh salam perempuan. Maafkan. Mak, you memang tak suka I. Tengoklah muka dia tadi tu. Buang masa je datang kat sini. Sayang, janganlah cakap macam tu. Bukan mak I tak suka you. Dia cuma terkejut. Terkejut? Takkan I tak tahu nak bezakan muka orang yang terkejut dengan muka orang yang tak suka. Tak payahlah. You selalu nak baikkan mak you macam tu, tahu? Penat. Yelah. Sorry lah. Kasih. I dah buat semua benda I boleh buat. Kalau dia tak nak suka I, tak apalah. I rasa semua ni alasan je. I nak balik. Jangan ikut I. Sayang. Allahu Akbar. Macam mana nak balik ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari tadi saya duk perhatikan awak ni. Slipper hilang Tak tahulah hilang ke tak sebab tadi rasa letak kat sini tapi mungkin saya salah letak kot. Okey, color apa? Color cream. Color cream. Lepas tu dia macam ada banyak toys. Toys. So budak-budak sikit. Tak apalah. Esok kalau saya jumpa saya bagi awak lah. Tapi buat masa ni awak pakai slipper saya dahulu. Tak payah. Serius tak payah. Tak apalah, nanti luka lah kaki awak tu. Lagi naya, tak apa, silakan. Tak apalah kot sebab macam besar sangat nanti kan jadi macam dah dark pula balik kat rumah nanti. Saya 9. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Bila saya ni bila kelang kabut saya lupa patutnya kena doa dulu kalau barang hilang. Oh, ada doa Ada. Oh. Setiap perkara ada doa khusus dia. Wow. Masya-Allah. Masya-Allah. Saya doa dululah. Mana tahu doa tu makbul kan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jami'an nas biyaumin la raiba fihi ijma' baini wa baina dhallati fi khairin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itulah doa dia. Sekejap. Siapa awak Mana? Cak. Betul. InsyaAllah. Subhanallah. Oh Allah. Itulah betul lah. Setiap perkara tu perlu ada doa dia. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Real Memang Masya Allah. Saya ambil dulu lah. Terima kasih. Mungkin sebab doa awak juga. Doa tu makbul kan? Masya Allah, mungkin. Insya Allah. Saya gerak dulu lah. Baik, hati-hati balik tu. Okey.